Selamat datang ke Petak Linok So macam biasa dah. Pagi tadi aku dah buat shift pagi dah. Sekarang jam 7.14. So kita buat shift malam pula lah. Aku buat mungkin dalam start sekarang ni sampai pukul 11. Tak 11, pukul 10. Kita tengok macam mana order. Kalau order okey, kita menganjak lah sampai pukul 11. Tapi kalau order slow, mungkin sampai pukul 10 lebih kurang. Sekarang pun tengah azan maghrib. So apa-apa kita pergi solat dulu lah. Dah order tak ada apa-apa. Let's go. So azan baru je selesai. So kita solat dulu lah. Sementara order tak ada lagi. Benda-benda penting apa semua aku akan letak dekat dalam satu ni box. Safety. Asal ada dua dia. 064 sama itu 643. Ni baru masuk. Sudah. Lagi tu 647 ni. Betul. Yalah. Okey, boleh. Ini belum lagi ya? Saya kasih angkat 647. Saya tunggu sekali ya. So, ada dua. Yes.
Okey ya. Sudah bos. Apa ini mau buat satu orang kerja mau Tak. Besok Christmas lagi. Besok lagi busy. besok very busy. Very busy lah. Christmas lagi Christmas. Yo Christmas. Hindu. Hindu. Oh Hindu. Oke, malam sama malam. Oh ya. Banyak lagi. Ini macam boleh dapat bonus lah. Ini Hindu, Muslim, Christian, all okay. Ya. Ayo Christmas ka apa kah kita okey. Sudah siap dua. Thank you. Yes. Thank you. So, kita dah dapat 2 order. Macam biasa, first order nampak 7. So, aku akan letak dalam phone. Second order, kita akan letak dalam bag. So, senang kalau tak takut. Sampai rumah customer je, kita hantar. Bismillah. Hello, get food. Dah. 13 ni. Okay, thank you. And you food. Okay, hantar second order. Boleh ke? Boleh. Sebab nampak daripada jauh tadi. Thank you. Okay. So, settle untuk aku punya order.
So second order lah. Sekarang baru pukul 8.23. So kita tunggulah lagi order macam mana. Sebab dua order ni pun jauh-jauh tau. Dia punya location lah. Tapi okey lah. Kalau jauh dia bayar mahal. Kat situ dah tak boleh sikit. So kita tengok untuk next order pula. Bang, 154 semua ni kan? Oh, penuh kan? Okey, nanti bang. Ajak ni ya. Tapi tak perlu risau. Tak ada box. Siapa tu campak je. Nampak tak? Nice. Ngam-ngam ni. So ni, masuk dalam sekali. So bila kita ada box macam ni senang lah. Nak letak pizza ke apa ke benda yang besar-besar. Lambat. Tak jauh pun. Dalam 2.6 km. Aku bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan, kau cahaya hati, dulu ku palingkan diri dari cinta, hingga kau hadir ubah segalanya. Oh, inilah janjiku kepadamu, sepanjang hidup bersamamu, kesetiaanku tulus untukmu hingga akhir waktu. Kaulah cintaku, cintaku sepanjang hidup. Pizza Hut lah. Sekejap je, ada lagi satu plastik. Ni yang kecil ya. Okey. Ni air. Okey, itu sahaja. Okay, thank you Okay, enjoy your food. Okay, welcome. Okay, sama-sama. Okay, settle satu order. Nasib baik tengok balik nombor. Sebab kat sini benda tak nombor 1 tau. Rupanya rumah dia nombor 9. So, kalau salah hantar tu jenuh tau. So, apa-apa tengoklah dia punya puncak sen dia siap-siap. Kadang-kadang nak ikutkan betul-betul app punya Grab ni leceh sikit. Sekali tengok mana boleh. Nombor order 223. Satu je. Veggie kan? Betul. Okay, thank you.
Thank you, Uncle. Halo. Itu nombor. So, jauh sikit dah hantar alat impian. Hantar alat impian. Okay, thank you. So, kita jalan shortcut lah. Ni nama jalan shortcut. Macam mana nak pusing? Umar 30. Kita jalan kaki. Ya dah. Benda dekat je. Tengok kat map ni. Dekat je. Daripada pusing satu. Baik aku jalan kaki. Lagi dekat. So kita cari je rumah nombor. Benda boleh shortcut, kita shortcut. Hello, get food. Good, mas? Okay, thank you. Enjoy your food. So, settle order aku. Sementara sekarang pun baru pukul tu 9 suku. So 9 suku ada banyak masa lagi lah sebelum pukul 11. Tengoklah kalau macam dah start slow, last pukul 10 lah. Tapi kalau masih order okey lagi, aku jalan sampai pukul 11 lah. 11 last order. Tapi selalu kalau pukul 11 pun dalam pukul 10 macam tu lah, 10.30 macam tu dah masuk order. Aku kadang dah stop dah. So kita hantar je makanan, tepat pukul 11 kita balik. Lapan 61. Okey. Ada sudah siap. Nasi di kampung. Oh, ramai orang. So, let's order. Kalau kampung
Ya, betul. Ini dia. Assalamualaikum. Agak sini saja. Dua. Satu. So kalau macam ni senang, customer dia dah bagi instruction kat sini, sekali bagi gambar, dia confirm. Ada delivery. So kita ada dapat order Hospital Jaya. Alright. McDonald Jaya. Okey lah, malam ni okey. Order okey. Alhamdulillah. So, kita ambil order seterusnya. Kat 659 ada? Saya saja. Okey. 287. 287. Saya saja. Kita dah boleh order. Halo. 119. So yang ni last order kita ya. Sampun aku 954 16. Okey. Nah, McDonald. Okay, enjoy your food. Alright, settle. Setelah udah aku. So yang ni last order untuk hari ni. Last order untuk malam Christmas. Okay, besok kita tengok pula. Besok public holiday. So kita tengoklah besok macam mana. Jalan ke atau tidak. Yalah, Grab bila kita nak kita on je lah. Kalau kita tak nak, kita off je. Untuk video aku kali ni, ini sajalah. So untuk kau yang menonton, kau boleh like, share dan subscribe aku punya YouTube channel. Okay, so lepas ni mungkin banyak lagi video yang aku akan upload. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum.